Mak paling sayang anak lelaki. Kalau dia buat 5 benda ni waktu Ramadan, lagilah mak sayang. Pertama, sebelum mak suruh beli barang, cakap kat mak, "Mak, abang nak pergi kedai ni. Mak nak beli apa-apa ke?" Kedua, tidur awal. Kata Dr. Hamzah Al-Hamzawi, tidur yang paling terbaik, tidur antara pukul 9 sampai pukul 12 malam. Waktu tu umpama kamu tidur 1 jam bersamaan 3 jam tidur. Ketiga, sebelum sahur, ambil air semayang dan buat solat sunat tahajud 2 rakaat. Jangan tinggal. Doakan mak, doakan ayah. InsyaAllah pasti Allah akan makbulkan. Keempat, nampak je pinggan mangkuk dalam sinki, terus basuh. Jangan tunggu mak suruh. Dan kelima, bila berbuka puasa sama-sama, anak laki-laki kena lead baca doa. Waktu tu mak akan pandang kamu dan hati dia akan cakap, "Dah besar anak aku sekarang. Moga Allah akan jaga dia selalu." Ingat 5 benda ni baik-baik.